Bukan kita nak duduk sini dok, bukan mari nak buat harta banyak dok, bukan mari pakak nak bina dunia, nak wicomel dok. Kita mari sini nak duduk sebentar sama tara nak pergi kubur je. Tu ambil dah. Sebab tu ingat kita supaya duduk dalam J tadi. Nabi peringat supaya duduk dalam J, tak suwi kita gila kepada dunia. Tapi tak ada arah lah kita ni perangai bodoh. Boleh dunia, sedangkan dunia ni Allah tak larang. Allah suruh kita ambil makan minum kita, pakaian kita sederhana, rumah kita buat sederhana. Lepas tu kereta, motor, perhiasan kita, tali tekuk, tali tangan, cicing, subah, sederhana. Bukan nak pakai sini dak. Lepas tu suami, isteri, ambil lah. Allah bagi atas dunia ni. Siapa nak ambil jadi suami, siapa nak jadi isteri, ambil lah atas dunia. Hukum Allah. Bukan tempat duduk sini dak. Mung kena ingat, manusia, aku akan cadang mung nuh di akhirat esok-esok. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bila mung kelik di akhirat esok-esok, mung mari dengan keadaan telanjang. Manusia, aku tak tuk mung turun daripada langit dalam keadaan telanjang. Aku waktu bik mung daripada perut ibu dalam keadaan telanjang. Lepas aku akan panggil mung kelik pula di kubur dalam keadaan telanjang. Laki-laki 3 lah kain putih, orang perempuan 5 lah kain putih, geduk dalam kubur. Harta mung semua kena tinggal. Lepas aku akan bangkit mung pula daripada mahsyar, daripada kubur dalam keadaan telanjang. Tubik kubur tu telanjang. Kain kita tu pahu habis dah 40,000 tahun. Duduk setahun dalam kubur tu pun hacur dah. Hacur kita tengok tulai-tulai mayat duduk dalam kubur tu. Kain gimana habis? Habis dah, jadi tanah habis dah. Kalau kita daripada tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia daripada tanah, dia akan kembali pada tanah, dan daripada tanah dengan qadrat Allah dia akan bangkit kamu. Dia akan takut semula tubuh kamu. Mung kena yakin pada Allah, dia kuasa. Dia buat mung boleh daripada air mani jadi manusia, daripada darah jadi daging. Allah boleh buat daripada daging buah anggota manusia. Allah boleh buat. Lepas tu Allah juga boleh buat daripada tanah dah tulai mung, kulit mung hacur habis. Maka Allah takut semula. Allah bangkit kamu daripada mahsyar, keluar daripada kubur. Mung kena hidup daripada mahsyar, pas mung kena pergi di jannah. Aku cadang untuk mung manusia. Hak mung duk bimbang tadi keperluan hidupmu dalam dunia, aku cadang kepada mung makan lebih baik pada dunia lagi. Kulu washrabu, aku bui mu makan dan minum.